Saya dah jarang masuk hospital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya? Saya Zulkifli. Zulkifli. Namanya? Rahayu. Asal dari mana? Perak. Tinggal sekarang? Kampung Pandan ni Kuala Lumpur lah. Culik 4 kali satu hari. Sekarang saya tak ambil lah. Doktor bagi kita ambil. Macam ni Ustaz, masa pergi dulu, kita tak guna ni, dia kerap masuk hospital pasal kencing manis ni. Tapi dia still macam tu juga. So kita try Sacha Inciri. Saya rasa sebelum PKP saya dah try makan. Tapi tak konsisten, satu pagi, satu petang, kadang-kadang tak makan kan. Tapi bila kita cakap macam tak ada apa, so kita berhenti, kita try produk lain. Saya rasa lagi tak ada keberkesanan dan kita tak ada. Saya cakap kita mula balik Sacha Inciri. So kita ambil 2 pagi 2 petang. Saya bawa dalam masa beberapa bulan saya dia makan, saya bawa pergi hospital balik. So doktor buat test, you punya pinggang kencing manis okey, punya ni okey. Saya cakap lah, kalau macam ni kita kena teruskan lah. Saya buat angiogram pun doktor kata jantung saya cantik. Alhamdulillah. Saya dah jarang masuk hospital disebabkan bisul. Kencing manis dia selalunya ada bisul sana, bisul sini. Saya dah ada bisul besar tu. Tapi yang paling ketara sekali Ustaz saya tengok dia ni dulu kalau jalan tak sampai 100 meter lah dia akan menggigil. Anak kena tarik jalan. Urat saraf pernah ambil steroid. Pun tak jalan. Hati ni kuat sebab saya ni kobar-kobar. Saya nak hidup lama kata orang ya. Semoga kita sehat, kuat dan taat. Alhamdulillah.